tak seperti ketika kita mengambil peperiksaan UPSR. Jadi hari ini kita akan bicara tengok mobile. Kalau kita dapat lawatan ni tepi. Dia bukan prioriti kita. Bukan utama. Korban tua solat dan sebagainya. Sebab apa saya cakap? Sebab anak saya ada 3 orang duduk di SPP. Semua asal daripada SKJW. Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Adam dari Sejawi TV PSS. Sebagai murid tahun 6, selepas tamat alam sekolah rendah, di manakah kamu akan menyambut pelajaran di sekolah menengah? Saya akan menyambut sekolah di MRSM kerana nanti ayah saya tidak perlu menghantar saya setiap pagi. Itu saja. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari Sejawi TV PSS. Sebagai murid tahun 6, selepas tamat alam sekolah rendah, di manakah kamu akan menyambut pelajaran di sekolah menengah? Saya rasa selepas tamat ini, saya rasa saya akan bersambung di sekolah yang berasrama penuh ataupun sekolah yang ada sekolah bagus betul-betul. Okey, itu jelah soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Sampai di sini sahaja temu bual kami pada hari ini. Saya Muhammad Mardani dan ini rakan saya Muhammad Alif Adam. Kami dari Krio TV PSS. Bye bye.